Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam podcast Kau Betul, Aku Pun Betul. Bersama saya kali ni macam biasa, partner in crime Cik Mat. Apa khabar Cik Mat? Sihat Jan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, kita di tengah hari. Kita di tengah hari. Di siang. Di siang hari. Siang. Selalu belakang kita gelap, hari ni belakang kita terang. Hari ni kita ada special guest sikit Mat. Special Jan. Special. Tapi sebelum tu Jan, aku ada tengok episod kau 1, 2, 3, 4. Oh, ni Sekarang episod ke 7. 7. Episod ke-7. 7 dah. Aku rasa lepas kau dah tua nanti, sekarang ni kalau kau tak ada kerja, kau boleh jadi radio apa? Kerja kat radio lah. Sebab ada 3 orang. Aku tengok kau, Haji, Belo. Pandai cakap lah. Mana cakap. Nanti kita buka radio satu. Boleh, abah kau. Abah kau radio. Abah kau. Bukan bapak kau. Kalau bapakku. Nanti aku ada member kat Hot FM tu, kita bawa Nabil lah. Nabil kita bawa, kita bawa masuk kau. Okay. Masuk kan? Mahal syuk gaji. Betul besar. Tapi kau terang, kau 3 orang ada suara DJ lah. Kalau pelik kan, macam pelik je. Kalau rasa tak insaf lagi, kita DJ disco lah. Jadi joki kan? Last call at the bar. Ada macam tu kan. Ada gaya. Cuma hari ni kita nak kenalkan kita punya guest Yes. Guest kita, nanti kita nak tanya dengan dia umur, nama dia siapa, asal mana. Takutlah Jan. Mana. Yelah. Aku tak beranilah dengan lawyer-lawyer ni. Lawyer lawyer. Dia punya kerja ni Mat, rasa aku lawyer ni kan, dia ada orang macam bila dengar je lawyer dia jadi cuak sikit. Betul. Aku takut ni menggeletar ni. Ada orang dia tak kisah pun, dia tak kisah pun. Lawyer telefon ke rumah ke apa ke, malah nak angkat tak payah angkat. Betul. Kan. Tapi ada orang dia kena juga adab lawyer ni. Lawyer ni pula dia ada yang baik. Lepas tu ikutkan semua baik, tapi dia orang cari makan kan. Cuma kalau ikut kawan-kawan aku ni cakap kan, lawyer ni kalau dia beratur dekat dalam neraka tu besok, diorang ni antara yang depan-depan. Kan? Diorang ni antara barisan depan kan. Itulah konon-kononnya lah. Kita cerita kosong je lah. Yalah, betul. Mat, macam mana kita nak perkenalkan? Macam mana kita nak memperkenalkan kawan our close friend, kita punya buddy, good likes, funny, happy, friendly, helpful, knowledgeable, semua dia. Sebab tu nama dia Mr. Guna. Dia berguna. Welcome to our podcast, Mr. Guna. Thank you for inviting me. I'm very pleased. Mr. Guna tahu kan nama saya Pijan. Macam mana? Pijan. Ya, Pijan. Pijan, bukan pigeon. Sikit je. Pijan kalau terbalikkan jadi Najib. Aduh. Best friend kan? Pijan kalau terbalikkan jadi Najib. Okay. Mr. Guna ni umur berapa, datang daripada mana, sekolah dekat mana, belajar kat mana? Okey, dah tua dah lah. Umur sekarang 64. Yang ni lah. Dia orang panggil apa, 64 year old, tapi ni year young. Young. Macam tu lah. Okey, terima kasih ya. 64, kita terbalik jadi 46. Ya ke? 46? 28. I'm 28. Okey, 46 okay. Tapi dia cakap dia 28. 28. Tak bagi tahu pun. Okey. Okey, asal dari Ipoh. Ipoh Mali, Talas Sombong. Ipoh Mali. So semua orang sana friendly lah. Laid back. Ya, laid back, relax. Mandu pun relax. 10 km atas jalan raya, you belakang tunggu terus. Okey. Tu relax. Tu relax lah. Saya tinggal dekat stadium lah, Ipoh Garden. Stadium Ipoh Garden. Masa sekolah
I belajar kat Anderson School Ipoh. Sekolah Anderson. Sekolah Anderson. Bapa dengan Tahu ke je? Good school. Serius lah. Ada lagi? Ada lagi. Still there? established in 1909. Masih ada. Good Mungkin dah roboh dah lah, tak tahulah. Betul lah. Tapi ada. Lagi Masih ada. Dah collapse ke? Anderson memang tak. ada. Anderson Ipoh still good in hockey. Yes. Hockey. So itulah saya 5 years Perak State player. Hockey. Nampak? Nampak? Tahu. Aku tahu. 1 tahun Malaysia. You still have the photo ke? Suka nak gambar tu ada? Ada. Ada banyak. Ada banyak. Ya. Tapi bukan dalam toilet punya lah. I nak gambar jersey. Toilet roll ada. Nak ke tak nak? Kadang-kadang dia selalu call I. Kadang I bawa phone dalam toilet. Dia call. I malas nak angkat. Dia marah. Kenapa tak nak angkat? Dalam toilet. Video call nak? Aduh. Macam mana you? Okay. So Anderson. Okay. Anderson School. Okay, sekolah. Wakil. So habis sana I belajar A-levels kat Guns Institute Ipoh. Girls school? Guns. Itu girls. bukan Gun punya orang lah. Guns Institute. Belajar sana selama 1 tahun lah. Dekat mana? Ipoh. Kat Ipoh juga? Tapi lepas tu apa saya buat? Saya pun ingat bapa kata bapa nak belajar sini, belajar sana. Pergi dapat kerja lah dulu, masa kewangan masa tu. So tak apalah, I apply ke Maybank pasal main hoki. Maybank nak set up satu hockey team, Perak Maybank hockey team. So I join Maybank 1982 hingga 1984 di Ipoh. Maybank. Ipoh Garden Maybank sebagai kerani. So I kerja per 2 tahun setengah. Dan lepas tu I dah bosan dah. In the meantime main hoki untuk Maybank lah. Main hoki untuk Perak lah, under 20, under 30, Pentangular lah, Razak Cup tournament kat KL Razak Cup. I main sana. Dah 50 kali dah. Sorry Mr. Guna, last time punya trend semua yang state player semua kerja bank kan? Mostly. Because macam ni lah. Kerja kerajaan is it last time pun is ada, bank pun ada, swasta pun ada lah. Pasal banyak orang dia masalah kewangan, tak boleh belajar lagi. Tapi bukan sponsored by ke? Macam kerja lah, dia orang kerja. Kerja tapi dia wakil macam you kerja and wakil Maybank. Bonus bayar ada gaji lah. Maksudnya ada gaji untuk player. Untuk harian punya, maksudnya bulanan punya monthly tu memang ada. Ada. Lepas tu ada bonus, ada macam Ada extra bonus sikit lah untuk housing loan lah, inilah itulah perks lah. Okay. Tapi Perks. bila I kerja kat Maybank 6 bulan kerja, 6 bulan main hoki. So dia hantar pergi KL lah, relax lah macam tu, main hoki. Then ada interbank tournament kat KL. UAB dengan Public Bank dengan BSN lah, semua dia orang ada dia punya team. Oi, hebat. So banyak pemain-pemain dari Malaysia main dalam bank. Semua dari bank. If you don't mind, dulu-dulu gaji berapa kerja bank kalau ingat lagi Mr. Guna? Kenapa you tanya itu? 200 Mungkin RM2 1 jam? RM400. RM400 sebulan. in 80s. Yes, 1981 dapat gaji 400 lah. Banyak. 450 lah macam tu. Dalam 450 aku ingat kalau sekarang dalam 3,000. Ya, mungkin. Gaji dalam 3,000, 2,000 lebih 3,000. Tapi lepas pukul 5 lepas pukul 5 kita dapat overtime. So kita kerja sampai masa dulu, sekarang semua komputer. Masa dulu I pakai itu Olivetti machine. Masuk itu card macam tu. So masa dia ambil masa. So kita nak buat balancing juga, tulis lah tu. Sekarang semua masuk komputer. Betul. Tulis sampai pukul 8 9. Yang bapa pun ambil, you mana? Kerja lah. Betul ke? So 4 jam 5 jam macam tu kita dapat OT lah. So mungkin lah dalam bulan itu kalau okey 600 700. Tinggi tau. Banyak. Tapi tak tahu duit pergi mana lah. Faham. Biasalah young time. Kalau jumpa you tu best. Enjoy. Cerita bapa daripada call tanya bapa dulu kerja apa? Okey, bapa dia kerja sebagai education officer di education department. Kau nampak dalam Kementerian Pendidikan. Guru besar je. Dia posisi dia
executive officer lah. Oh. So dia apa dia buat? Dia masa I kat Anderson School, ada kala lah I tengok dia jalan-jalan dalam Anderson School, dia datang check school. Macam sekarang lah. Warden. Diorang panggil PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, Pejabat mungkin Pendidikan lah. Negeri macam tu. Datang check. Tapi apa yang masalah tu dia bila MCE, masa I last year MCE. Aku Lepas ingat tu diorang tak tahu SPM. MCE ni. MCE. Korang tak tahu MCE. MCE dulu, dan lepas tu SPM. Tukar. Bahasa Melayu. Sebelum tu apa sebelum tu, SRP. Diorang panggil MCE MCE. is Malaysian Certificate of Education. Something. Okay. Sama je Dan SPM lah. Tahun I buat itu tahun akhir. Selepas tu tukar ke bahasa SPM. Melayu. SPM. SPM. Oh. So masa tu I main hoki, report card semua merah lah. Merah. Bapa dalam bilik dia kata, apa ini report lah, you pergi kerja kat DBI lah. I dapat kerja, you sapu jalan raya ke apa. I panik lah. Yelah, dia orang bandar raya lah. I baca. I pass lah. I tak baca. Oh. So I yelah, main hoki je. kan. Main hoki je. Suka hoki. Masuk. Okay, sure you all know this. Pergi sekolah, you ada timetable. Okay, this subject, pagi this subject, so you arrange. Saya punya bag, Monday to Friday, buku sama saja dalam. Petang, hoki. Throw, take. Masuk hoki je. Petang-petang balik, hoki. Lepas tu, Habis? SPM, okey. Okay, dapat pass. Then I pergi ke, masa tu SPM, after SPM, then I pergi bank. Dan lepas bank, 1984, masa tu I main untuk Malaysia. Then bila dia kata, okay Guna, you terus train, mungkin tahun depan kita akan panggil you. Paramelinggam tau, dia dah pass away. So your father is still ada lagi? Ada lagi. Okay. Father ada lagi. 80. My father was voted as the most popular sportsman in Malaya in 1948. Alamak. Dia pergi ke London to witness the Queen's coronation. Dalam surat khabar. Wah, nanti Coronation. Yeah, Queen's coronation. I tahu susuk Not coronation, not the card. okay. Itu pun boleh lah. Kan coronavirus pun bukan lah. So okay. he is all rounder. Dia main hoki, tapi hoki yang dia paling hebat dalam hoki. So yang ini dia punya bakat turun daripada tua lah. But last time mostly Yes. all Indians kan play hockeys. Tak jugalah. Banyak Majority kan? lah. Ada Cina, Melayu, India. Majority lah. India. Hoki. Masa itu Raja Azlan Shah was the MHF president that time. Raja Azlan Dia Shah. tahu bapa I. Sultan Perak. I thought my neighbour. Okay. Sultan Perak. Still masih ada lagi ke dia punya cup? Sultan Azlan Shah tournament kat Perak. Masih ada. Dia orang punya cup. Azlan Shah tournament. I dah pergi berapa kali I tengok. Itu kerjaan Kau tahu You know, sir. Hoki pun tak main. Dulu sekolah main. Oh ya. Sekolah rendah lah. Sekolah rendah. Kelang lah. Oh. Ada main lah sekolah. Tapi I punya best ada seorang main untuk national team. Rizwan Ponirin. Dia main untuk national. Sekarang I ingat dia dekat main untuk Singapore punya coaching mungkin, punya lah. Mungkin tahun maybe 2020 90s. maybe 90s. Our 90s lah. 90s. Dia memang tak kenal lah. Tapi Sorry, I potong tadi. I think because kalau dari segi training, I masuk Malaysian squad, masuk army camp, police depot, dia punya training sampai gila. Keras lah. Keras lah, teruk. Tahu yang Seremban, bila you pergi Seremban, on the left you ada station atas bukit. Stesen minyak. No, station. What is the station called? Bila Terminal you pergi 1 Seremban, then ada bukit dia, atas ada TV station atas. RTM punya ke? Mungkin very high. Kita perlu jog atas. Naik sampai muntah. So okey lah, habis itu semua. Then lepas tu I ingat macam ni lah. Ingat apa I nak buat lagi. Okay. Dan I tengok ini yang nasihat lah yang bagi banyak orang. I tengok kawan-kawan saya datang balik dari luar negeri, doktor lah, lawyer lah, semua classmate sekolah, engineer lah,
apa-apa, teacher lah. Then I tengok saya masih main hoki, masih bank. So apa I buat? Apalah ini? So I pergi tanya saya punya pakcik kat KL, bolehkah support I? Dia kata kalau you nak belajar, okay. Tapi you serious tak? Oh. Dia ada duit lah, mas kawan. Oh, So I said, okay. You pergi buat you punya A level dulu. Level Level apa je? TPM. Sekarang Ya, TP. macam SPM. So I pergi Stanford College kat KL. Stanford College KL, okay. Ya, baca dia, tu dapat A. Stanford. Okay. Sorry. Stanford College. Pak Haji Oh ya Pak Haji Stanford College. Oh, dah ada. Our friend. tapi dia tak habis lah. Oh. Okay. Tak habis? Tak habis? Tak habis. Okay. Okay, Tu banyak tak habis lah. Biasalah kan. Okay. So habis tu, masa habis, then I buat application ke UK, Holborn Law Tutors untuk belajar undang-undang. What the hell is that? Law firm. Okay. It's a law campus. College. Okay, college law untuk law. To do law tapi external degree lah, bukan internal degree. Internal means dia punya college, dia prepare dia punya question papers. External is separate. You can sit for the exams outside. Even Malaysian student pun boleh duduk. Oh. Okay. Tapi masalah dia ada masa dia London 7 hours difference. So bila you sit there, they all transfer the paper here, they can copy. So ini adalah satu masalah yang besar pada masa tu. So then they change the system lah semua. So I pergi sana belajar. Sorry, you went to US? UK. UK. London. So belajar sana 1-2 tahun, and I balik dan kerja kat London. I kerja sana di company called Metropolitan Information Services. Yes. In the 80s. Dalam bidang komputer IT. In the I thought 80s. Metropolitan is the train, sub-train. No, this one the company is called that lah. But Ken, you want to name it also can. I can recommend lah. In the 80s lah. This was in the 88, 89, 90. Okay. So lepas tu finish and all that, Sorry, Mr. It must be very mahal lah dekat sana kan at that time. Oh, itulah masa tu I pergi. Banyak duit you? I ingat tak lah mana. Pakcik mana dia. Pakcik sponsor. Mana market sponsor, tapi I tak assess situation sana tau. Macam berapa belanja, berapa ini, berapa. I just told my uncle lah, 220 pound cukup lah. I pergi sana, kawan-kawan semua tengok, jumpa dia, berapa you dapat dari rumah? Berapa? 220 tu. You nak mati ke? Boleh survive. Tak cukup. 220 pound pun, your accommodation cukup saja. Oh. Makan Makan macam mana? Macam mana? Rumput lah. Kena jadi kambing lah. Kerja kambing lah. Apa-apa lah. Entertainment So, I kerja. Mm-hmm. Tak boleh kerja lah kat UK, tapi kerja lah. So I kerja, then I masuk macam kerja, then I masuk itu English company, kerja. I stop my law 1 tahun. Okay. I stop pasal masalah kewangan and all that. I stop, so I kerja. Lepas tu 1990 September, I balik. September 1990. I balik, then tak tahu nak buat apa lah. Dan abang saya peguam juga. Kat Ipoh. Dia buat case accident lah. Banyak. Okay. So ini influence untuk punya abang gap berapa umur? 1 tahun saja. 2 tahun saja. Adik-beradik ramai? Satu lagi adik perempuan lagi satu. 4 lah. So semua lawyer No, ataupun tak. Abang saja. Buat. Yang youngest son itu dia computer analyst lah. Kat UK. Sister kat Celcom. Right now? Dulu. Then dia hijrah ke New Zealand. Dia pergi. Semua orang dah lari dah. Tinggal saya sini. Do they hate Malaysia? Dia orang tinggal saya, dia kata Mat ada sini. Cukup lah. Kesian lah, you know. Kesian Cik Mat. Betul juga. Semacam tu. So I balik, then I teruskan dengan law. Lagi 2 tahun. Sambung belajar di Malaysia. Sambung kat Brickfields College. Sini. Dan habis sini, I buat CLP. Chambering. Certificate of Legal Practice. Macam sana you do the bar, sini Certificate of Legal Practice. Okay, kalau you buat Certificate of Legal Practice, you habis, you boleh practice kat Ipoh.
Tapi you tak boleh practice kat London ke overseas. They don't recognise certificate legal practice. Only in Malaysia je. Yes, the government kesian lah. Banyak orang tak dapat third class. Okay. Tak boleh practice. So masuk bar, tak boleh work as a lawyer. So the Malaysian the academic session say, okay lah, tak apa, we create a system where you can do the certificate legal practice, you can become a lawyer. Kau kena study Malaysian punya law lah. Semua Malaysian law. Not Malaysian kan, it's only Peninsula Malaysia. Sabah Sarawak tak termasuk. No. Tak masuk. Because Sabah Sarawak kita macam I peguam, I tak boleh practice sana. Ya, saya dengar Cannot. macam tu. Because Sabah Sarawak banyak accident case. So at one time ada peguam-peguam sini dia kata, tengoklah ada peluang masuk dia nak duit sana. Sabah Sarawak kata, sorry. Tak boleh. FT Labuan, yes. Federal Territory. I thought fuck them. Boleh. So, Tapi I nak pergi sana buat apa? Nanti tak boleh jumpa you ni, susah lah. Betul. So macam tu lah saya balik, then I practice kat Ipoh. I join firms lah. I join firm, work as a legal assistant lah untuk 2, 3, 4 tahun. Lepas tu bosan lah nak buka firm. Tengok program-program semua, wah buka firm lah, inilah kereta pandu Mercedes lah. Ayolah buka firm, lagi Honda saja. 5 tahun lagi Honda. Lepas tu balik Proton. Apa dah buat? So okay lah, I maju, I belajar, saya masuk. Then lepas tu I ingat it's time to move to KL. Pasal Ipoh, the market is slow. Terlalu slow. So before you decide to become a lawyer, is it because boleh cakap ke? Banyak cakap, pandai cakap. Is it one of the criteria? Very good question there. My point is this. Okay, bila I balik dari UK sebelum pergi ke UK, I tak ingat peguam ke, I tak ingat undang-undang, tak ingat apa-apa. In fact, sampai hari ini, I tak tahu kenapa I ambil undang-undang. Astaghfirullahalazim. I tak tahu kenapa I belajar undang-undang. Betul. I be honest with you. Accidentally, then bila balik I tengok abang peguam, wah dia buat accident case sini. Then I ingat that was maybe my exit lah. Betul tak? I mesti honest. My exit, I thought, tak ada apa I nak buat lagi. Ini ada satu college kat Ipoh, dia buat undang-undang lah. Peguam bagi tuition semua. Okay lah, I masuk lah. Ikut abang je lah macam tu. Kena pula asyik cakap ke, pandai cakap ke, rasa Dan macam boleh cakap. Ada ke lawyer yang lulus tapi tak pandai cakap? Tak pernah cakap mana? Kat mahkamah. Dekat mahkamah. Ada, okay, you must have the orator skill. Apa tu? Advocacy. Oral. Okay. Ada peguam, bila masuk mahkamah, Dia jam. Dia diam. ada pasal Bisu kot. Bisu kena bisu. mungkin bisu lah, tapi stage fright. Betul lah. Bila masuk mahkamah, wah, you sediakan semua paper, semua Dokumen kajian, semua semua serabat. I said, Trik, bangun. Bangun. Dia duduk. Ada ke? Ada. Terus energi terus hilang. Panggil kes. Ada kala mungkin I pun macam Yalah, bila tak mula-mula boleh tangguh sebentar yang Arif. Boleh. Boleh tanya baik-baik lah. Saya boleh tangguh sekejap yang Arif, tidak sihat lah. Okey. Panggil dia kes, line case. Dia panggil line case. So you keluar lah. Tapi okay. my question sekarang is, you tengoklah mahkamah macam tu, pintu semua. Bila kita buka pintu, masa yang Arif duduk, kita semua bow. Betul? Kita bow kepada siapa? Sistem. No, the UMNO. The Dacing. weighing Kan? balance apa? Not. The hair. To the Agung. They represent Agung. We owe allegiance to the king. Which king? Our king. Or not the British, because British law. This is in Malaysia. Sorry. We don't bother about British law. That's dia punya pasal. Dia punya hal. Kenapa I nak bow kepada dia? Ya, betul. You know, so we bow. So many people do not know this. Dia tak faham kenapa. So you masuk mahkamah pun, you have to be very disciplined, you know. Handphone off, you tak boleh, you must don't cross your leg. Cannot cross, you tak boleh cakap, tak boleh semua apa-apa. Because But I feel like peeing that time. Nak kencing. I need to cross my minta leg. izin lah, bangun minta izin lah. Faham?
Tapi kalau kau dekat belakang tu boleh kau bangkit, kau tunduk, lepas tu kau keluar. Betul, Tapi betul. kau tak boleh nak terus pusing turn your bontot. Michael Jackson lah belakang reverse. Betul. Tak boleh turn your Because bontot. disiplin bersama santun lah. Yalah. You open the bed because Moonwalk lah, you kena moonwalk belakang. moonwalk lah. Moonwalk lah. Moonwalk sampai mana? Then masuk toilet. Aduh. Last week was the Michael Jackson week, is it? Last week? Yes. 2 hours straight lah. Oh. Yeah. Sekarang topik Michael Jackson. Oh, sorry. Oh. sorry. Terkeluar, sorry. Oh, tak apa. Sikit sini, sikit sana lah, boleh lah. So, banyak prosedur di mahkamah lah. So, anyway, I came back, I practice, I balik, then I turun kat KL, join partnership lah. Oh, okay. Dengan satu firm. Dia memang tak boleh terus buka firm sendiri. Boleh. Boleh terus. Boleh. Tapi, kewangan pun. Oh. Klien Kalau you nak lah. buka, belanja pun banyak. Office you have to lagi. put system, you get a staff, rental sini, your furniture, equipment, computer lah, inilah, itulah. Ui, teruk. Better kena ada partnership lah. Tapi partnership juga ada masalah dia. Because you are constrained tau. You tak boleh buat apa you nak. Betul tak? So partnership also you got to discuss. Kalau dia tak setuju, you tak setuju. Dia setuju, you tak setuju. Yalah. So banyak problem. Means dia punya tak setuju tu macam okay, yang ini kita ambil kes contoh crime saja ataupun tak payahlah kita buat SNP je lah. Convincing punya Betul. atau litigation punya. You dapat banyak sini. Dia kata tak nak lah. Semua nak, ini semua problem lah. Tapi you suka. Betul. So macam mana I nak buat ni? So tak ada peluang. Tapi yang partner dulu yang I kerja dengan satu tak mau mention names lah. Semua dia punya kerja SNP. Pasal dia Masuk. Dia wakili bank. Oh. Loan documentation lah, itulah. Bank bagi banyak kes. Betul. Dia duduk sana sign saja. Dia ada clerk. See, macam conveyancing, banyak clerk ada pengalaman yang Lagi hebat daripada lawyer tu sendiri. betul. Semua dia orang betul. Dia orang boleh explain. Kalau lawyer masuk, dia tak tahu. Dia explain macam mana ini, macam mana. Macam tu, nanti kena penalti. Kena penalti dari mana? Tak, land office 14 hari dah. Okay, buatlah. Betul. Dia ada kerja pengalaman macam 14 tahun, 15 tahun macam tu. Dia orang dah cukup terror. Dia yang you macam Kena hired. hire dia and then you dukung dia lah. Appreciate lah. Be nice to her. Are you talking dia orang yang type depan tu ke? Mana? Kan dekat court tu kan ada orang type. Itu bukan, itu interpreter, jurubahasa. Oh, itu jurubahasa. Jurubahasa. Pasal jurubahasa, okay, macam I buat kes ya. My client kalau dia tak, banyaklah dia tak faham bahasa Melayu. Dalam mahkamah kita mesti berhujah dalam bahasa Melayu. Kalau dia tak faham, kita mesti dapat interpreter. Oh, bukan kerja dia just untuk documented all whatever that you speak, this guy speak. Dah, all that. All that lah, including The interpreter will come, tanya dia soalan dari, tapi mesti jagalah. Kalau okay, you tanya soalan kepada, okay, say, misal kata orang Cina sana, you tanya soalan. Pada 15 hari bulan 4 ya. Kan Habislah. Boleh, tak apa. Nanti kita cut. Dah, cut. Commercial break. I tanya dia soalan. Then interpreter itu tanya dia, mana you tahu interpreter itu dia cakap bahasa Cina lah. Mana you tahu dia tanya dia soalan yang I tanya? Betul tak? Betul. Itu pun ada problem. So banyak, undang-undang ada banyak lah. Banyak isu. So I join partnership, then I join partnership lagi dengan Penang, Peter Huang dan Richard. So pergi Penang. Pergi Penang. Then I balik, dan masa tu bapa mak tak sihat sih. So I pun tengoklah, I duduk kat Ipoh, dan sekejap dan lepas dia meninggal semua, I datang balik sini, I buka sendiri. Your mom. Oh, semua dah, dia orang atas, dia orang party lah. Oh, tengah happy. Happy. RP kedua sana. RP ada atas sana. RP boleh masuk, tak ada masalah. RP kedua. Masuk ni. So I datang sini dan I buka Gunalan and Partners di Damansara Utama. Sana 8 tahun, bagus. Bagus, banyak kes. Tapi
Banyak orang ingat bila kata dia peguam. Apa keistimewaan peguam? Nama je peguam. Tapi you tahu macam mana kerja kita. Hari-hari tak boleh tidur, ada bicara hari Isnin, ini terlalu terfikiran habis. Ingat The brain keep on working. Sampai sikit rambut sin sudah jatuh. I tak tahu you punya macam mana dia jatuh lah, tapi teruk. Then kalau you kalah satu kes, you ingat, Pernah kalah? Pernah. I mewakili satu persatuan 2 3 tahun dulu. Itulah balik ke soalan-soalan yang you bagi tu. Sebelum ke cases, before we go to all the cases, kita cerita pasal mahkamah dulu. Okay. The scene itself. Alright. What the hell with the hair? Mana ada orang pakai hair tu lagi dah? Oh, itu tradition. Rope tu masih lagi? Itu kat UK. Magistrate? Ini tak ada. You ada tengok I pakai macam? No, for the yang Arif. Tak. Tak ada pakai. Hakim, tak ada. Tak. Mana mahkamah you masuk? UK. Oh, okay. Tak ada. Tak ada. Singapore, yes. I Only think. on the movie lah. Maybe Hong Kong, Hong Kong, yes, yes. not Singapore. Hong Tapi Kong, that is because of the tradition. You see, dulu just very fast. Bila you must habis law degree di London, you buat Council of Legal Education. Dia macam CLP. You habis, then you mesti habis 21 dinner. So satu ada 3-4 peguam apa tu yang Arif akan duduk. Lord Denning, Lord Salisbury, Lord East, Lord that, dia duduk. Makan pun bukan macam nasi lemak sini. Oh, dia proper. Macam tu. So bila habis mesti habis 21 kali sebelum you boleh jadi peguam. So, Call to the bar as a barrister. Memang kena cari je ataupun diorang memang sediakan ke? Sediakan. Oh. 21. So dia tradition lah, just a tarik. tradition. You habis. Then dapat cert. Atas dia you sudah habis. You sudah makan kali. 21 kali. 2 kali sudah makan. Macam tu. So banyak prosedur lah. So But it's just a tradition lah. It's not tradition. So Malaysian law dengan British law is different. Malaysia is advocate and solicitor. London is barristers and solicitors. What the hell is that? Oh. Faham kan? Okay. Faham? So, faham. Banyak orang macam lah kan I bagi you, not that I am complaining or what, tapi ada orang dia bila dia habis law degree, he is a lawyer. Manalah you're a lawyer, you pegang degree saja. You belum dimasukkan dalam mahkamah tinggi sebagai peguam. Bar council. You must enroll the court after doing everything or admit you as a advocate and solicitor as of today. Then only you become a advocate and solicitor. Baru boleh jadi. Tapi you dapat lawyer. ijazah degree saja, tapi orang kata peguam. No, that's wrong. Tu banyak salah faham lah orang, banyak. Okay. So kalau yang jadi DPP itu semua, Tapi public prosecutor itu mungkin rank and file means dia kepengalaman lah, dia grows up dalam tu. Some jadi peguam and all that, apply dalam government, kerajaan, masuk sana kerja-kerja, dan tengoklah macam mana. Macam Kevin yang kena bunuh. Kevin Morales. Kena bakar tu. Dia peguam dulu. Oh. Dan dia lepas tu peguam dia jadi registrar di High Court. What the Registrar to the judge. That means registrar dia duduk dalam bilik itu, dia akan dengar kes-kes lah, banyak kes. Dalam registrar. Dia registrar, then selepas tu dia masuk SPRM, I think. Masa tu dia masuk, Kevin become prosecuting officer. Then dia Apparently dia bagus. Then prosecuting officer, lepas tu dia tak tahu pergi mana, lepas tu naiklah. Kita tak boleh lah, I tak boleh cakap, because I very close to the brother and the family. Charles Moraes is the brother, Kevin. I went for the funeral and all that lah. Banyak cerita lah, tapi kita pun itu past lah. Kita boleh bincang kat RP lah. Boleh. That's about the hair. The robe, baju tu pakailah baju biasa. Pagoda kan ada. Why you guys need to wear all the robe? I pakai singlet pergi. Pergi RP.
BRP. Is it a tradition juga? Or is Singlet, it singlet yang branded Bond. Bond? Bonds. From Bond. Australia. I'm James Bond. Is it Tak, we have to wear the robe. Attire lah. And the bib, you call it the bib yang dia punya macam spread, ribbon tu. call it the bib. Mesti pakai tu. Kimbimbat. Bimbab, ya. Maksudnya dalam tu lah keluar tak payahlah pakai. Maksudnya pakai masa dalam court je lah kan. Ya. Biasa orang Masa kantor je. yang Arif datang, pakailah. Bila yang Arif masuk balik, you boleh buka. Buka lah. Tak ada baju lain? Tak ada baju lain? You nak baju apa? Tu. Mana tahu kan kena pakai. Boleh pakai sarung tu. Cik Man nak pakai sari. Oh, Dia teringin sangat nak pakai. sari ya. Dia nak jadi macam VJ. Macam VJ. Kan? Ada another question. I cannot imagine. Anyway. Kalau dekat movie, kalau dekat US you have jury. Yes. Kenapa dekat sini tak ada? Because rasanya macam undang-undang Malaysia you just rely on one person, that will be yang Arif. Tapi kalau dekat US, correct me if I'm wrong, you have several jury, 12 of them. I think much more justification before put someone into charges lah, guilty ke tak ke. Tapi yang umumkan pun nanti judge juga kan. No, depends on jury. Betul, macam mana cerita There dia? are pros and cons. First kenapa kita tak ada juri? Okay. Malaysia. Kat Malaysia tak ada juri. Malaysia has never practiced jury system. Reason be? That one I cannot tell you because I have to go back and check because Okay. it doesn't concern me. Oh. Pasal apa-apa yang tak concern I buat apa I nak tahu. Oh, okay. But I can find out for you why. But what you say is very true. 12 jurors. Here the judge decides, right? Based on keterangan, evidence. Ya, betul. Evidence. You kemukakan evidence, then ada saksi-saksi, banyak saksi-saksi buat memberi keterangan. Then the interpreter will be taking all the notes and all that. Lawyers also be taking it. Then bila semua habis, kes semua habis, we have to put our pengujahan bertulis. Pengujahan. Supported by case laws. So we have to try to win the case, decide. Tapi then we submit to court will decide. Tapi yang Arif pun ada banyak peguam dalam dia punya sistem will look at it. Dia orang pun teliti macam mana. So the system is like that lah. Jury, you kata 12 orang. Tapi One is drug addict. pada pendapat saya, Credibility. mana I tahu dia tahu apa dia tahu. Betul. You faham Dia apa? based on lawyer punya Fakta. Ya. Fakta based. That means you talking the people of reasonable mind. But don't you think it's better? I don't think so. But I cannot support your contention here. Why? Because I am not too sure. Okay, Dulu okay. bila legal profession masa I belajar degree, yes, we learn the advantages and disadvantages of jury system. Masa tu bila masa ada rambut semua lah dekat, Boleh fikir. so, ingatan pun baik. Sekarang semua dah keluar dah. Cuma just nampak dalam movie Yalah. Tapi good question there. I just go back and check it out. Very fast only. But anyway, I'll tell you after lah. Lagipun okay. kita pun kalau ikutkan credibility 12 juries tu, kita pun sebab dia ada filter-filter. You ada confident? Dia ada filter-filter, dia tak boleh. Bila aku Ada. tengok, ada satu ini tapi tak pernah buat jenayah lah dalam 12 orang ni. Dia orang tak kena clean. Dia adalah record, filter record. No, see, one thing dengar, jury system got disadvantage. Sometimes they can be manipulated, they can be influenced. Third party can go and pay money. Alright. Ya, Arif pun. You're talking about a man's life, you know, orang. Exactly. Dia punya life. But are you saying that Arif kita tak boleh pay? Who? I got no comments there. Mana tahu kan? Are you prodding? Tak. Maksudnya dekat situ credibility juri tu kita boleh persoalkan. Kalau yang Arif ni kita tak boleh nak persoalkan. I think itu salah lah juga, because you don't have absolute power kot to say that seorang cakap semua salah dan katalah that yang Arif tak betul, maybe ada ambil duit, then tak fair lah.
No, Yang Arif betul, Mat. I mean just situation tak adalah Yes, sekarang yes. just So kita we are not Tak ada pointing kat siapa-siapa pun. Tapi Betul. on a general dengan izin. Yes. Ya. Ada yang Arif membuat keputusan yang bingung. Okay. I dare to say this, you know, tengok apalah. Tapi bila you nak tanya dia kata you boleh buat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Saya dah buat keputusan di Mahkamah Tinggi. Tapi kalau you tak setuju, you buat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Rayuan. Rayuan. Kalau Mahkamah Rayuan pun Reject. setuju dengan Mahkamah Tinggi, dan buat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Kesian. stages. Itu saya punya. Because Yalah. sometimes Mahkamah Tinggi buat keputusan, pergi ke Mahkamah Rayuan, you turn back. Dia tolak Mahkamah Tinggi punya keputusan. Balik. Yeah, there is a case macam tu betul. Macam tu. Macam okay. Coming back to what? Case Datuk Seri Zahid, isn't it? DNA. DNAA ya. Sekarang dia dapat DNAA, banyak persoalan. Okay. Rakyat pun tengok kenapa dia dapat DNA. Now I need to explain to this. Kita tak bersalah Datuk Seri Zahid Ahmad sekarang. Kita tak bersalahkan Yeah. dia. Dia masih ada kes. Betul. Okey? Mungkin dia punya peguam akan hipotek dia. Mungkin peguam itu akan menimbulkan isu-isu yang mungkin boleh selamatkan dia. Tapi kita tak boleh sabitkan dia sekarang pasal he's not guilty. He's not guilty yet. He's not guilty. You cannot say he's guilty. Yet. Yet. Tapi soal sekarang rakyat, banyak orang lah tanya, masa perbicaraan, okey, dia jalan. Okey. So bicara jalan, saksi-saksi telah dipanggil. Okey, banyak saksi telah dipanggil. Okey. Lepas tu keterangan-keterangan telah dikemukakan di mahkamah. Okey, banyak keterangan. Dan tengah-tengah DNAA. Pada masa tengah tu, prima facie case telah was established. So Prima facie case untuk Datuk Seri Zahid memasukkan Membela diri. pembelaan. So masa itu you bagi DNAA itu macam dah terlepas. dia ada prima facie case dah untuk bela diri. So kenapa you DNAA sekarang? So itu Sepatutnya yang- before. Exactly. Before the trial start, kaji, I think we DNA pasal kita belum dapat saksi yang relevan ni. Saksi kedua ini pun mungkin relevan, tapi dia tak berada di mahkamah. So tak boleh jalan. Tapi we DNA first. DNA mungkin 2 tahun lepas kita tengok, kita dapat semua, kita recharge balik. Kita dapat new evidence, fresh evidence. Okay. So the problem is this, why DNAA tengah-tengah perbicaraan, you buang masa mahkamah buat apa? Betul. Itu orang marah kat situ. Taxpayers money. Buang masa. Satu lagi masa kejadian dia naik jadi Timbalan. Yes, you know lah. Itu yang orang marah lah. Orang betul. Orang marah. No, it's a fact. What you say is a fact. Masa tu naik. So Another thing to argue, not we don't go for the cases dulu lah. Kita tak pergi kat case dulu lah. Kita cerita pasal court je lah. Pendakwa raya. Who is this fella, Mr. Guna? Macam tiba-tiba you bersalah, contoh Pijan bersalah, I nak mendakwa dia bersalah. Who is this guy? Normally he represents siapa? Peguam negara, the AG Chambers, AGs. Appointed by the court. No, appoint by No. kerajaan. kerajaan. Government. He's working for the government. You're right. That is okay. right. Working for the government. So you have a public prosecutor, you have DPP, Deputy Public Prosecutor, so you ada ranking. Don't you think it's not fair? Sebab kalau kes-kes macam politik-politik macam ni, dia adalah appointed by the kerajaan. Okay. Then he He is, you know what I mean? Okay. Payable, Yes. Okay. touch and go. I mean, dia faham dekat situ sajalah kan. Macam tiba-tiba, after 1 year or 2 year, kita settle di luar mahkamah. Macam buang masa lah yang ini. Yes. Very, very, very pertinent point you're bringing here, because if I want to answer this, kalau I jawab jawapan soalan Cik Mat,
I tak tahu apa nak cakap. Okay? Because I nak cakap banyak pun, tapi my tongue is tight. Terkunci. Tapi benar, I go as far Possible as lah, possible. not only in Malaysia, Everywhere. seluruh dunia ada Benda macam ni. ada situasi macam ni, because you are saying macam you kata you kata okay, this is a certain macam who can we trust, okay, we are all human beings. Ya, macam kes di Bangladesh, dia punya PM Ya, dah lari ke India dah. lari ke India. Jauhnya pergi. Tapi government yang maksudnya pekerja yang Tangkap dilantik lah mahkamah lah. Diorang lawan lah. Yalah. Diorang Bangladesh punya kes kan. Ya. Tu macam pandai je aku tahu pasal benda Tak ni. tahu betul lah. Bangladesh pula tu. More good information, tapi semua harta, duit semua dah siphon ke India. Ya. Tapi kenapa India simpan dia? Itu yang lagi isu. Itu lagi isu, betul. Ni kena VJ datang ten. Selepas api lah. So if you kalau you cakap dari segi okay lah, macam tentang who can trust who, dunia ni Tak semua tahu. macam-macam lah. Macam-macam orang ada. Macam-macam. Okay. Diorang- You nak buat your conscience lah. Ya, betul. Yelah. Your conscience, because like orang kata pardon board for Najib, right? Ada you raise tadi, Yeah. I just touch on little bit. Siapa ada kuasa, pardon board ke mahkamah? Lepas dia. There must be a fine line drawn. Tak ada. Mahkamah bagi sentence hukuman 12 tahun, okay. Then pergi pardon board turun 6 tahun. Macam you hina mahkamah tau. Betul. Betul tak? Betul. So then kenapa you ada mahkamah? Lebih baik you. Betul. So ada banyak persoalan. You boleh soal, tapi you nak soal pun mesti jagalah apa you cakap. Ada Seditious Act lah, ada podcast lah, ada sosma. Is it law keep on changing, Mr. Guna? Dia tak ada yang The law can only change, amend, Masa kita boleh dekat ubah parlimen. di parlimen. mean possible. Yes. Unless you get the votes lah. Hmm. Everybody votes to change lah. Itu yang apa diorang macam RUU tu. Rang undang-undang. Ya, rang undang. Kalau kat parlimen tu diorang nak bangkitkan second RUU. sitting, third sitting, Ya. then they pass the act. Dekat parlimen But lah. it will take time lah. Of course. Oh. Of course. Take time. Tak boleh lah nak tukar macam tu. Depending, because parliament go one sitting, not every day they sit, you see. So you got first reading, second reading, third reading. Why the court is so busy? Satu kes 10 tahun, 5 tahun. Tak Actually, apa buat? Weekend tak boleh kerja. Kemat, you be honest with you, kenapa mahkamah terlalu busy? Memang Terlalu busy. Then we build another mahkamah. See, sekarang kenapa dia introduce mediation? Apa tu? Apa tu? Okay, sekarang Tak tahu. nowadays bila I file writ summon dalam mahkamah, right? I file, okay, untuk mungkin tuntutan sebanyak, let's say lah 250,000 terhadap pihak B, right? I file, then dimeteraikan oleh mahkamah, I serve kepada pihak Okay. di mana I nak tuntut dari dia. Dan dia akan masuk appearance di mahkamah, dia file, okay, dia lantik peguam, okay. Dia ada 14 hari untuk memfailkan pembelaan dia. Oh, LOD tu. LOD dah pembelaan. So ini writ summon dah serve 14 days file pembelaan. Sebelum dia file pembelaan, bila mahkamah akan tetapkan satu case management date. Alright, macam mention date lah untuk hadir ke mahkamah. Bila you masuk mahkamah, mungkinlah, I think procedure is the same lah. Mahkamah kata, okeylah, saya akan merujuk kes ini kepada mediasi. Pada tarik ini pergi ke mediasi. You bincang macam mana nak selesai kes ini. Oh, macam benda boleh settle luar. Tak perlu. So masuk sana, bincang, okeylah, dia harap kes akan selesai lah. Tapi siapa yang duduk itu, mungkin registrar, mungkin magistrate ke, siapa-siapa yang duduk bincang dengan orang, mungkin magistrate akan tekan dia orang. Apa ni tak payahlah. Settle lah, betul. Sebab dia akan bawa pergi, kalau tak nanti kes akan dibawa ke mahkamah Mahkamah tinggi. dan akan buang masa mahkamah. Mahkamah banyak lagi kes. Yes, so Kena kes
comel-comel punya kes. You kutuk I dekat Facebook aje. Tak boleh lah. Cik Mak pun tak bagi pun. Apalah, kata nak belanja makan, tak nak kata tak belanja. Dia macam tu. Macam tu selalu kata ada kat hati. So mediation. So to minimize the time of the Yes, court ruling. ada during COVID time backlog cases teruk. Betul. Teruk. Tutup. Backlog. Mahkamah tutup. So I ada satu kes I mewakili persatuan. Persatuan tu dia tentang tahu itu bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Banyaklah dia lawan lah. Anak ini gerai ni anak gerai kau. Teruk tahu. Pertama kali I tengok orang lawan untuk plot lah. Lawan untuk lot lah. Lawan untuk lot lah. Teruk. Danau Kota. Juta tahu. Ni berniaga juga dulu. Danau Kota. KL lah. Jadi saya ingin. Maju sana. Kuasa Maju lah Danau Kota lah. Kan Danau Kota. Satuan Perniaga. I ada, tapi kes itu susah lah. Ada banyak problem lah, masalah lah ini itu. Dia pasal ada sewa atas sewa atas sewa dan yang ini tak ada masuk plot, yang ini Abang Long punya, yang ini Adik Long punya. Dia termasuk kat situ. Tapi kes itu ditunda beberapa kali tau. Dalam COVID kan dia tertangguh. Lepas COVID pun ditunda. Dan tukar Management. hakim, dan tukar hakim. Kenapa ni? Itulah baru nak. Kita pun tak boleh tanya kenapa. By the end of the day diorang dah dapat bangunan itu Danau Kota bukan Masa Maju ke sama? Ada satu bangunan yang diorang Diorang dah pun buat. ada kecoh lah. I tak tahulah masa tu lah. So macam tu lah. So banyak kes. And kes saya pun jalan mungkin 3-4 tahun lah. Ditunda. I was in UK that time. Maybe I don't know about this. Okay. I understand your predicament. So macam tu lah, kalau I cakap pun mungkin 20-30% saja I cakap. Banyak cerita lagi. Banyak cerita. So like kalau you balik, you duduk, you ingat, you nak tanya, banyak soalan you boleh tanya. See, pasal rakyat pun banyak tak tahu prosedur. Betul lah, jadi. kita nak buat kesedaran dekat orang ramai kan. Awareness kan? People must understand, people must learn, bagi dia orang tahu dia punya hak. Macam macam I bagi tahu police guys stop you, kalau polis dia berhenti kereta you, apa you punya hak? Apa you mesti buat? Dengan man. Orang tak tahu. Minta IC, minta Ada lesen. satu akta polis tau. Akta polis, I can photostat the thing and bring here and read. It's all in Malay. You can read. I can't read Malay. Okay. Tapi anyway. not that bukan I kata macam Boleh lah kita nak lawan-lawan polis ke apa ke. interpretasi lah dalam akta lah, the proviso semua ada tapi you mesti tahu you punya hak. Kenapa Betul you lah. berhenti saya? Apa you boleh buat? You boleh tanya saya punya IC ke apa? Boleh I tanya you punya kad dari balai mana? Ini semua. Dan bila dia kata buka you punya boot, apa you buat? Duduk dengan kita, jangan you ikut dia, mungkin dia masuk barang ke apa. Betul, kes planting ni biasa. Banyak. Aku teringin sangat nak Banyak tanya cerita pasal But I follow my Fourth Amendment lah. Fifth Amendment. Ada ke? I don't know idea. Second Amendment. Kita dapat US dengan Ya, Papua. boleh pecat dia sekarang. Tengok movie banyak lah. Tengok movie Hollywood memang banyak lah. They have a lot of rights. So I bagi tahu like polis berhenti macam tu lah. I pergi ke Mahkamah Syalam dari Ipoh. Laju-laju. 1, 2, 3 lambat dah. Tengok. Polis roadblock. Tembak. Pasal polis pun dia pun kerja. Yalah, That's their duty. We have to respect them. Yeah, of course. This is really dari segi itu I always bagi tahu orang, you orang janganlah belagak lah depan polis. Dia pun kerja, dia buat dia punya urusan semua. Okay. Dia buka, ya tuan, apa dia tuan? Ya tuan. Tahu berapa speeding? Tengok. Tuan. Dah 45 dah. Tu masa Tanjung Malim saya ingat. Saya perlu pergi ke Shah Alam untuk ke Mahkamah Tinggi, ada kes. Betul ke ni? Okeylah tuan, macam ni lah. I pergi sana, okay, I ambil gambar, tuan bagi nombor, I hantar.
Tapi kalau I lambat, yang Arif kata kenapa you lambat, I akan bagi tahu polis tangkap saya, dia tak mau lepas saya. I bagi tahu yang Arif akan marah, dia kata tak peduli. Boleh cakap macam tu. Okay, jalan. Tapi dia buat kerja juga. Betul. Sepatutnya lah. Tapi I bukan nak speed, I dah lambat dah. You know. So banyak polis punya act. Banyak proviso. Saya berpendapat rakyat belajarlah. Tahulah you punya hak. Betul. Your rights. Kalau you kena tahan lah, what is your right? Kalau you masuk mahkamah, masuk lock up, kalau you masuk police station, apa you mesti buat? You know, panggil peguam, mesti you cakap dengan polis ke, jangan cakap, tunggu peguam ke, apa semua itu. Betul. Semua tu buat. I can basically, kalau nak, I can give you a full scenario of what to do and what not to do with the police. You know, so bahasa Melayu. Biasanya kena diam Rahman lah. tak suka baca. Tak payah cakap lah. Biar lawyer yang cakap. Saya tak nak cakap apa-apa. Yeah, exactly. I was sorry. That's the Fourth Amendment I lah. tunggu peguam I tak mau cakap apa-apa. So sekarang pun nak buat police report pun dia kata masuk dalam pen drive. Tu mana ada pen drive? Bicara 10 minit lagi. Last. So memang kena ada warrant ke sebelum polis kena masuk rumah? Macam dalam cerita movie? Dalam Ya. Macam mana? kata Malaysia tak ada. No tak ada lah. How warrant. can you? They have to get a court order. Sama lah. Sama. Dia punya perkataan sama lain. Nama dia lain lah. Tapi a letter lah. Court order. Order tu masuk. Kalau tidak? Dia tak boleh masuk you punya rumah macam mana? Siapa beri kebenaran untuk masuk? You tahulah kadang-kadang polis ni. Macam you see kereta repossessed company. Repo company. Dia nak masuk kondo. Okay, kondo security kata tak boleh. Dia nak tengok kereta. Okay, tak boleh. Because kalau repossession company nak masuk kondo untuk repossess car, dia mesti buat satu application permohonan di mahkamah. Right? Mendapat perintah di mana dia dibenarkan untuk masuk kondo untuk mengambil kereta spesifik itu keluar. So satu hari bila I keluar satu kondo, I ingat I cross road. Excuse me. Siapa tu? I thought, you stay in this condo? I said, yeah. Can I go in? I said, no, you go in, you ask the security. No, because I just want to go and see one car. Then I tahu already lah. Ni repo. I tanya dia, you in bahasa Inggeris kata, you kerja kat mana? Actually, I'm a repossessed company. Terus saya kata, you pergi mahkamah, dapat perintah dan you masuk. So kalau macam dalam gated, so macam rumah landed lah. So gated. Kereta dekat dalam. Diorang tengok dah ada, tapi diorang tak boleh masuk. Tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh. Kalau you nak masuk gated club, you mesti bagi alamat siapa you jumpa. Certain gated company dia tanya. I mean landed house. Kita macam rumah biasa, rumah taman. So boleh masuk pun, then nampak kereta dekat dalam dalam rumah. Alright. Tapi pintu gate lah dah kunci. Diorang boleh masuk. Untuk maksudnya masuk dalam gate. Tak boleh. Tak boleh. Kawasan rumah Tak boleh kawasan rumah. Dia kalau you ambil kereta, security guard bila keluar dia tanya kenapa? No security guard. tak ada security guard pun. Taman-taman dah. Okay, macam ni lah. Kalau dia ambil and itu kepunyaan maybe pihak A, pihak A pergi lodge police report. Boleh Boleh buat report je lah. Lodge police report. Tapi evidence. Ada foto ke siapa yang ambil? Sekarang ni kena ada. Sekarang CCTV ada. Yalah CCTV lah. That's important of CCTV. They can catch. Who catch? Police sure will catch. Our police is good. Tapi kata ini kita orang report tarik untuk pihak bank. Kita orang pun ada surat report daripada cover report daripada Police. So tapi dia tak boleh buat tu lah. Tak boleh masuk. Boleh masuk dalam tak boleh masuk tu kondo, tak boleh masuk. You cannot. Tu ada act lah dekat situ ada. Yes, perintah. You mesti dapat perintah dari mahkamah. Membenarkan pihak-pihak repo ke apa-apa tu masuk, ambil kereta and must be specific kereta nombor apa. Okay. AJN 5511. What's your Belajarlah benda-benda ni. Kan? Kalau tidak kita tak tahu. banyak awareness yang kita nak bagi dekat penonton-penonton kita kan. Betul. So Mat, macam mana Mat, kita stop dulu. Kita stop dulu. Kita sambung. Lepas ni hardcore punya.
Boleh. Kita akan against the law. Aduh, Cik Man. Dah lambat lah. Okey. Okey, Okey. jumpa ke Episode- episod akan datang lah. Ke? Ataupun selepas ni. Okay, Bye. okay, before that, Ah. Mr. Guna. Alright.